Saya Syuhada Akum bin Sabran Laupa, berumur 21 tahun. Saya merupakan anak sulung daripada 4 orang adik-beradik. Saya menetap di Jenjarum, Kuala Langat, Selangor. Ibu saya, Maria Ulfa, sebagai suri rumah sepenuh masa, manakala ayah saya, Sabran Laupa bin Arjad, merupakan buruh kasar. Saya memulakan pendidikan awal saya di SK Jenjarum. Selepas itu, saya melanjutkan pelajaran saya ke SMK Jenjarum. Kemudian, saya mendapat tawaran ke Kolej Komuniti Arau, Cawangan Kanga, Perlis dalam bidang sijil teknologi elektrik selama 2 tahun. Dan sekarang saya melanjutkan pengajian saya di Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara Alor Gajah dalam bidang Diploma Teknologi Elektrik Penjaga Jentera Elektrik A1 selama 3 tahun. Si Akum ni seorang yang budak yang penyabar, seorang yang rajin. Dia kalau ada sesuatu yang dia inginkan, dia akan dia akan usahakan sampai dia dapat. Dia dari keempat adik-beradik ini, dialah paling sabar, paling penyayang dan paling menurut dengan orang tua. Sepanjang berada di Kolej Komuniti Arau, saya berpeluang memegang jawatan tertinggi dalam Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar sebagai bendahari. Dalam JBP, saya bergerak aktif dan pernah menjadi pengarah program bagi setiap program-program penting yang diadakan di kolej seperti Majlis Minggu Suai Kenal Pelajar, Majlis Anugerah Gemilang Pelajar, program-program komuniti dan sambutan Hari Kemerdekaan. Saya juga menyertai pertandingan PISPA bagi mewakili Kolej Komuniti Arau di pertandingan PISPA Zon Utara, dan kami telah berjaya meraih Johan Keseluruhan serta berpeluang terpilih untuk mewakili Zon Kedah Perlis bagi Himpunan Institut Pertahanan Awam HIPA 6.0 di UiTM Machang, Kelantan. Saya juga terlibat dalam pertandingan Deep Racer Polisisi 2023 peringkat kebangsaan dan program Psycom peringkat kebangsaan yang bertempat di Politeknik Tunku Syed Syirajuddin. Alhamdulillah, dari kecil lagi, dari tadika lagi, dia nampaklah dia punya kecemerlangannya tu, dia nampaklah segala aktiviti dia ikut, segala kegiatan yang dia boleh semua dia akan masuk. Alhamdulillah, sepanjang 3 semester saya berada di Kolej Komuniti Arau, saya berjaya mengekalkan pointer 3.5 ke atas dan dianugerahkan anugerah pengarah. Selain itu, saya juga dianugerahkan sebagai superhero JPP, anugerah pelajar aktif serta anugerah gemilang utama Kolej Komuniti Arau Perlis. Kami mengharapkan Akum ni sebab dia abang dari 3 adik-beradik ni. Saya ingin dia jadi anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua, kepada adik-adik, kepada bangsa dan negara, dan berguna bagi seluruh masyarakat. Belajar bersungguh-sungguh, capai cita-cita, usahakan atau berusaha sedaya upaya kemampuan sampai tahap mana, buatlah. Sebab kalau nak ikutkan kita tak berapalah nak mampu sampai macam tu. Alhamdulillah anak kita boleh. Alhamdulillah setakat ni kita ada menerima seorang pelajar daripada Kolej Komuniti Arau. Maksud saya dia telah tamatkan pengajian dekat sana dan disambung pengajian dekat sini. Setakat ni alhamdulillah kerjasama yang diberikan daripada segi sasiah diri amat memberangsangkan, amat baik. Daripada segi pengetahuan, knowledge pun baik. Cuma dekat sini apa yang perlu dia kena pertingkatkan, dia kena tambahkan lagi apa yang dia perlu dapatkan. So, Jasmine ni peluang pekerjaan dia tinggi, ditambah nilai dengan apa yang dia belajar sebelum ni dekat Kolej Komuniti. Jadi, dia punya nilai tambah tu lebih berkesan lah untuk selepas dia tamat pengajian, untuk dia dapatkan peluang pekerjaan seterusnya, insyaAllah. Saya ucapkan terima kasih kepada Kolej Komuniti Arau sebab telah memberi kesempatan kepada Syuhada Akum untuk melanjutkan pengajian sampai ke tahap ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan
Terima kasih banyak kepada pensyarah-pensyarah yang telah mendidik anak saya, Syuhada Akum, sampai ke tahap ini. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada kedua ibu bapa saya dan ahli keluarga yang banyak memberi dorongan dan sokongan sepanjang saya melanjutkan pelajaran. Selain itu, tidak lupa juga kepada semua pensyarah yang mengajar saya, terutamanya Sir Azrul ataupun lebih dikenali sebagai Pak Su, dan Sir Hairi Afifi yang banyak memberi bimbingan dan ajaran kepada saya. Tidak lupa juga kepada semua rakan-rakan seperjuangan saya sepanjang saya menyambung pelajaran di Kolej Komuniti Arau. Akhir sekali, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Kolej Komuniti Arau Perlis kerana memberi peluang kepada saya untuk melanjutkan pelajaran di peringkat sijil